Okey, Assalamualaikum dan selamat pukul 9.30 pagi. Okey, aku masih lagi ada di kampung. Pagi ni macam biasa lah, aku turun casting lagi. Target kita cari haruan. Mari kita pergi pun alhamdulillah ada dalam 4 pagi aku dapat 4 ekor, petang aku dapat 2 ekor. Itu balik awal hujan lebat. Dan pagi ni pun macam aku cakap tadi lah, selamat pukul 9.30 pagi. Ni aku turun betul-betul memang lambat, 9.30 baru aku keluar, baru sampai dekat spot. Hujan pagi tadi ya, sampai pukul 8.30. Dan musim mungkin musim hujan dah mai balik dah sekarang ni. Berita baik lah, lega lah sikit kan untuk orang yang buat kerja bendang ni kan. Nampak tengok keliling aku, belakang aku. Ok, semua bendang. Tengok belakang, view belakang. Oh, bukit tu. Ada bukit tu di tepi awan. Ok, belah side laut hujan lagi. Ok, aku pun tak mahu cakap banyak-banyak. Pada yang dah subscribe channel aku, terima kasih banyak-banyak. Alright, dan tak lupa juga, Assalamualaikum. Dan pada yang belum subscribe, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Ok, yang dah subscribe tu, terima kasih banyak. Ok, tanpa membuang masa lagi, ingat rezeki Allah ya, kita usaha saja untuk cari dia. Ok, kita jumpa lagi nanti kejap lagi. Assalamualaikum. Geng, pagi ni kita main spot ni, kita main SP sebab yang dalam. Okay, first class of the day, main SP lah. Masih ada di bawah. Ya, parik cantik dah bersih, baru cuci. Samai tengah pun tak banyak. Yang dalam itu sekali aku dah main spot ni, tapi yalah, sebab kurang samai kat dalam, jadi nak dapat ikan tu nyorok tu payah sikit lah. Main top water tak berapa sangat lah, kita kena main deep, kita main seret bawah. Ok, harap-harap ada hasil lah ni, harap-harap diberikan lagi kesempatan untuk strike ya, untuk dapat hasil yang baik, lebih baik daripada semalam. Ayam sejuk kot, kata apa native.
Belakang open ni, tak open ada. Tu mega tu. Kita cari pintu ayam. Kan mesti nyok kat situ. Jom kita gerak ke sana. Jadi kita sambung. Balik. Dah ada. Alhamdulillah. Fish on pertama untuk hari ini. Jadi lagi. Okey, kita sambung. Kita sambung. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Alright. Dah pukul 1.40, masuk waktu Zuhur pun. Okey, aku ingat video aku sampai dekat ni je aku hari ni. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan lagi untuk strike. Ada 2 ekor. Tu ada tempat yang aku dah pergi hari tu. Dan seekor lagi aku dapat dekat dengan airport tu lah. Airport tu lama lah tak masuk. Saja cuba nasib. Tambah pula lah dengan ketandusan port. Aduh, tak ada spot dah ni. Jenuh mencari. Okey, aku ingat sampai dekat tu saja ni. Pada yang dah subscribe channel aku, terima kasih banyak-banyak. Dan pada yang belum, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Dan ingat, rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk cari dia. Okey, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Balik dah.